Hai guys, Assalamualaikum. Saya teringat zaman saya sekolah dulu. Saya dulu ketua kelas. Walaupun semua orang pun ketua kelas, tapi saya pun ketua kelas juga dulu sekali. Setiap kali cikgu nak keluar daripada kelas contohnya, kita akan cakap, bangun, terima kasih cikgu. Itu contoh. Contoh untuk kita ajar adab bahawa berterima kasih itu bukannya susah. Dan Nabi juga ada pesan. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi, hubungan terima kasih kepada manusia bukan sekadar sesama manusia, tapi juga cara untuk kita menunjukkan syukur kita kepada Allah, bahawa Allah telah beri kita peluang, Allah telah beri kita nikmat. Jadi kita berterima kasih kepada Allah dan juga manusia yang telah menjadi wasilah untuk memberikan sesuatu kepada kita. Baik pengajaran yang baik atau buruk, baik makanan, baik kopi, ataupun apa-apa sahaja sekalipun. Jadi bermula hari ini, kita ringankan mulut kita untuk selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada akak penjual nasi kerabu lemak bakar kerana telah memberikan kebakaran yang terbaik. Terima kasih kepada barista kopi kerana telah memberikan kita kopi yang sedap. Terima kasih kepada kawan-kawan. Terima kasih kepada isteri kerana telah menggosok baju. Terima kasih kepada sesiapa sahaja yang telah melakukan walau sedikit kebaikan kepada kita. Jadi hari ini kita bermula dan insya-Allah kita istiqamah untuk sentiasa berterima kasih. Assalamualaikum.